Ini cerita aku ride 600 km sambil food hunting ke Kuala Kangsar. Aku ride ni pada hari Ahad dan aku keluar rumah pada pukul 7.15 pagi. Tempat pertama yang aku tuju adalah stesen minyak Budi Madani. Aku isi full tank 30 liter. Dengan petrol sebanyak ini, motor JSA 1300 ni boleh bergerak sehingga 500 km. Lepas settle isi minyak, aku meneruskan perjalanan menuju ke RV pertama iaitu RNR Rawang. Dan aku sampai di Arena Rawang pukul 8.15 pagi. Parkinglah sekejap sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain sampai. Dan setelah menunggu beberapa minit, pukul 8.45 pagi, aku dengan kawan-kawan yang lain terus bergerak menuju ke lokasi seterusnya iaitu RNR Tapah. Maklumlah sebab ride kali ni jentera campur-campur, jadi ada yang tank kecil, so nak kena selalu berhenti untuk top up petrol. Sampai di RNR Tapah, aku berhenti sekejap untuk kawan-kawan isi petrol dan lepas tu aku dan kawan-kawan meneruskan perjalanan menuju ke Bandar Ipoh. Misi aku sekarang di Bandar Ipoh ni adalah misi food hunting iaitu nak cari kedai makan tengah hari. Member aku kata dia nak try makan ikan semilang masak kari dekat Ipoh ni. Kita layan sajalah, janji boleh ride. Tujuan sebenarnya nak ride motor je. Kalau dapat food hunting yang sedap tu kira bonus lah. Dan secara jujurnya makanan dekat sini biasa-biasa je lah. Cuma dia punya kari tu agak pekat. Dia punya asam pedas pun agak pekat. So biasa-biasa je. Lepas selesai makan tengah hari, aku menuju ke Masjid Panglima Kinta yang jaraknya dalam 10 minit daripada kedai kari ikan semilang tadi. Masjid lama yang berusia 128 tahun ni adalah salah satu binaan warisan yang ada di Ipoh ni. Jadi korang yang ride ke Ipoh, singgahlah ke masjid ni untuk nikmati sendiri macam mana binaan berusia 128 tahun ini. Lepas selesai solat jamak Zuhur dan Asar, aku meneruskan perjalanan menuju ke Kuala Kangsar. Lokasi RV adalah di Victoria Bridge, Kuala Kangsar. Dalam perjalanan daripada Ipoh ke Kuala Kangsar ni, aku sajalah ikut jalan dalam. Konon-konon nak layan corner, nak jalan redup, jalan kampung. Rupa-rupanya cuma banyak traffic light je dekat sini. Penat, kejap-kejap berhenti, kejap-kejap berhenti. Dan setelah menempuh beberapa belas traffic light, maka dalam pukul 3.30 petang, aku pun sampai di Victoria Bridge, Kuala Kangsar. Untuk pengetahuan korang, jambatan kereta api Victoria yang berusia 126 tahun ni adalah salah satu binaan warisan yang ada di Kuala Kangsar, Perak ni. So, apa yang best dekat sini? Yang best dekat sini adalah lokasi yang sangat menarik untuk bergambar, Instagramable dengan latar belakang bertemakan kolonial dan landasan kereta api lama. Bolehlah, cantiklah untuk buat photoshoot dekat sini. Lepas dah puas bergambar di Victoria Bridge, perut pun dah mula rasa lapar. Jadi aku dan kawan-kawan meneruskan perjalanan menuju ke destinasi seterusnya untuk minum petang iaitu ke Warung Telaga.